sendirian. Siapa sangka itulah malam di mana dia dikejar makhluk misteri yang tubuhnya bersinar licin orang minyak. Sekarang, anda mungkin berkata, kenapa Siti tak terus lari? Tapi bila berdepan dengan ancaman tak terjangka, otak kita mudah membeku fenomena psikologi yang dipanggil freeze response. Saya yakin anda pernah mengalami situasi terkejut hingga tidak mampu bergerak walau sekejap. Orang minyak mengejar Siti dengan gerakan pantas, seolah-olah mempunyai kelebihan aerodinamik dari lapisan minyak itu sendiri. Siti terdengar bisikan halus, "Siti, ikut aku." Bayangkan perasaan Siti waktu itu, degan bercampur, nafas tercungap, jantung berdegup bak jenderang perang. Saat genting itu, Siti ternampak rumah di hujung lorong. Naluri survival atau dalam istilah psikologi, fight or flight response, mengatasi ketakutan. Dia mengetuk pintu sekuat hati. Wanita tua yang membukakan pintu memberinya perlindungan. Bukankah dalam setiap kisah seram sentiasa ada watak penyelamat di saat genting? Malam itu Siti selamat. Tetapi soalan utama, adakah orang minyak benar-benar wujud atau sekadar ilusi minda ketika ketakutan memuncak? Kisah Siti membuka ruang kepada pelbagai tafsiran antara realiti, mistik dan psikologi. Biar saya bawa anda menyelam lebih dalam apa sebenarnya simbolisme orang minyak dalam masyarakat. Legenda ini bukan sekadar kisah seram kosong, ia syarat dengan social commentary, kritikan terhadap amalan songsang dan pengorbanan moral demi kuasa. Orang minyak sering digambarkan sebagai individu yang sanggup melanggar norma demi mendapatkan sesuatu kekayaan, dendam atau cinta. Dalam istilah psikologi, ini boleh dikaitkan dengan fenomena moral disengagement di mana seseorang memilih untuk mengetepikan nilai etika demi kepentingan peribadi. Sekarang, pernahkah anda mendengar jiran atau saudara menceritakan pengalaman melihat orang minyak? Biasanya, kisah-kisah ini digunakan sebagai pengajaran, jangan mudah